Video kali ini kita akan belajar tambah pecahan. Tambah pecahan ni, dia syarat dia mesti bahagian bawah ni sama. Contoh yang ni sama dengan yang ni. Dalam kes ni 4 lah. 4 mesti sama dengan 4 bahagian bawah ni lah. Jadi untuk tambah dia 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Itu yang contoh pertama. Contoh kedua, kita ada 2/8 tambah 1/8. Jadi, 2 tambah 1 sama dengan 3. 3/8. Kemudian, kita ada 1/2 tambah 1/4. Yang ni, bahagian bawah tak sama. Yang ni 2, yang ni 4. Jadi, kita tak boleh tambah terus. Jadi, kita kena cari nombor yang sama dengan 4 ni. Maksudnya kena samakan dulu bahagian bawah ni. Jadi kita kena darab dengan 2. Jadi yang ni kita darab 2. Yang ni pun kita darab 2. Sama dengan 2. Yang ni sama dengan 4. Jadi 2 tambah dengan 1 sama dengan 3. 4. Jadi bawah ni 4 lah. Macam tu. 3/4. Kadang-kadang ada juga dia tulis macam ni tau. Ini sama lah. Dia tulis macam ni. 1 tambah 1/4. Macam ni. Jawapan dia tetap sama. 2/4. Yang ni 2 tambah 1/8. Jadi jawapan dia 3/8. Dia ada kadang-kadang soalan ada tulis macam ni. Macam ni. Tapi dia punya maksud dia tetap sama. Kalau yang ni, dia akan tulis macam ni. 2, ni 2, tambah 1 kat sini, per 4. 4 sini. Yang ni 4, yang ni pun 4. Sebab yang ni 4, kita dah darab tadi. 2, darab 2, sama dengan 4. Jadi bahagian bawah dia 4 lah. Jadi sama 3/4. Untuk 3/4, bentuk dia lebih kurang macam ni. Satu bulatan terbahagi dengan 4 dan 1, 2, 3. Yang ni. Ini maksud 3/4. Kalau yang ni 3/8, maksud dia macam ni. Satu bulatan ni kita bahagi dengan 8. Lepas tu kita loreklah 3 bahagian daripada 8 bahagian. Ini maksudnya 3/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, yang ni 3/8. Yang ni 2/4, maksud dia satu bulatan terbagi kepada 4 bahagian. Lepas tu kita lorek 2 bahagian. Jadi 2/4. 2/4 ni, kalau kita permudahkan lagi, 2/4 ni, dia akan jadi 1/2. Yang ni, potong. Ni potong. Dia akan jadi 1. Yang ni potong. Dia akan jadi 2. Jadi 1/2. Dengan 1/2.
Nak tulis macam tu pun boleh. Nak tulis macam ni pun boleh. 1/2. Maksud dia sama je. Maksud dia sama. Cuma bezanya garisan tu sengit, garisan tu straight. Tapi maksud tetap sama. 1/2 maksudnya separuh lah daripada bulatan ni. Yang ni 3/8, 3 bahagian daripada 8 bahagian. Yang ni 3/4, maksudnya 3 bahagian daripada 4 bahagian. Yang ni kadang-kadang orang panggil 3 suku. Satu bahagian ni suku, sebab dia 4 kan. Bahagian 4, jadi satu bahagian ni suku. Jadi ada 3 bahagian. Kadang-kadang orang panggil 3 suku. Okey, yang tu untuk tambah pecahan. Kalau nombor yang besar pun, dia tak ada masalah. Janji bahagian bawah ni sama. Kalau bahagian yang bawah ni sama, kita boleh terus tambah lah. Contoh yang ni, bahagian sama, jadi terus tambah bahagian atas lah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi bahagian bawah sama, letak je 4 kat sini. Jadi 2/4. Yang tu untuk bahagian bawah dia sama. Tapi kalau bahagian bawah dia tak sama macam ni, yang ni 1/2 nak tambah dengan 1/4. Jadi kita kena samakan dulu bahagian bawah ni. Untuk samakan bahagian bawah ni, kita tengok nombor yang lebih besar. Contoh dalam soalan ni, nombor yang lebih besar, nombor 4 lah. Jadi kita kena darab 2, mesti darab dengan berapa, sama dengan 4. Jadi dalam kes ni, kita darab 2 sama dengan 4. Kalau yang bahagian bawah ni kita darab 2, bahagian atas ni pun kita darab 2 juga. 1 darab 2 sama dengan 2. Jadi kita akan dapat pecahan baru. Kat sini 2/4. 2/4 macam ni. 2/4 tambah dengan 1/4. Jadi kita akan dapat jawapan dia 3/4. 3/4 macam ni lah rupa dia. 3 bahagian daripada 4 bahagian. Okey. Jadi yang tu untuk tambah pecahan. Macam biasa, jemput like dan komen. Kalau ada soalan, boleh komen dekat bawah. Dan jangan lupa kalau boleh subscribe, jemput subscribe. Bye-bye.